Tuan-tuan, kita ni mesti ada satu cita-cita. Cita-cita yang mesti ada pada saya, pada kita semua. Kita nak kalau kita mati, kita berjaya masuk dalam syurga. Pengakhiran kita bagus dan masuk syurga. Itulah cita-cita pada semua manusia. Kalau kita berjaya kat dunia, pangkat besar, duit banyak, peminat ramai, orang sanjung kita ramai, hidup kita senang, tapi kalau pengakhiran kita tak baik, kita tak berjaya masuk dalam syurga Allah, maka kita orang yang paling malam. Sebab tu kan Allah sebut dalam Quran, faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah kata barang siapa yang terselamat, dia tak masuk dalam api neraka, wa udkhilal jannah, dia berjaya masuk dalam syurga Allah, Quran kata apa? Faqad faz, maka mereka itulah orang yang paling berjaya. Orang yang paling beruntunglah orang yang berjaya bila dia balik bertemu Allah, dia berjaya masuk dalam syurga. Jadi kalau kita tak berjaya masuk dalam syurga, walaupun kat dunia kita berjaya segi dunia, tapi tak berjaya masuk syurga, maka kita orang yang paling malam di hari akhirat.